Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, kita nak buat demo yang seterusnya tuan-tuan berkenaan dengan betadine ni tuan-tuan. Mampu tak air-air yang ini semua RO, mineral dan juga Azelus Pro ni menetralkan betadine tuan-tuan. So, betadine ni apa? So, betadine ni tuan-tuan kalau tuan tengok sini, susah nak dapat ni tuan. Bukan yang kita beli iodine dekat farmasi tu, bukan. Dia hanya makmal saja yang guna tuan. So, betadine ni sangat-sangat beracun tuan-tuan. Okey? So, dan dia juga digunakan untuk rawat luka tuan-tuan. Jom kita tengok tuan. So apa related dia dengan ujian yang kita nak buat ni tuan-tuan? Kita dah hidup dah lama tuan. Kita makan macam-macam, betul tak tuan-tuan? So gelas yang kosong ni tuan-tuan ibarat tubuh badan kita. Okey, kita dah makan macam-macam, and then betadine ni anggaplah dia sebagai toksik tuan-tuan. Betul tak? Kita suka makan apa tuan-tuan? Makan tom yum, apa lagi, fast food dan sebagainya tuan-tuan. So kita nak tengok mampukah teknologi RO ni dia neutralkan betadine tuan-tuan. Okey. 1 2 3 4 5 6. Okey, yang ini air RO tuan-tuan. And then yang kedua, teknologi air mineral tuan-tuan. Mampukah air mineral ni menetralkan betadine ni tuan-tuan? Biasanya tuan, air dia akan ikut sifat warna bahan yang kita uji. So 1 2 3 4 5 6. Dan yang last sekali tuan, kita nak test kemampuan Azelus Pro yang dikuasakan oleh Hydrobio Pro. Mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita tuan. So 1 2 3 4 5 6. Alright, so yang pertama tuan, jom kita test air RO ni tuan-tuan. Yang tudung putih ni biasanya macam dah sebut tadi, air RO. Mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita tuan? Apa color tuan? Dia masih berwarna kuning tuan-tuan. Dia tak mampu nak buang toksik dalam tubuh badan kita tuan-tuan. Dan yang kedua, kita test menggunakan air mineral semula jadi. Selalu kita minum, betul tak tuan? Mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita ni tuan? Apa warna dia tuan? Juga warna kuning. Dia tak mampu nak neutralkan betadine ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok. Dan tuan-tuan, yang kita nak uji teknologi inovasi pintar Azelus Pro, mampukah dia singkirkan toksik dalam tubuh badan kita tuan-tuan? Okay, tuan tengok sini. Apa color dia tuan? Jernih tuan-tuan. Teknologi Azelus Pro ni mampu singkirkan toksik dalam tubuh badan anda. So dekat sini tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan. Okay, tuan-tuan bayangkan family tuan-tuan yang dah sedia ada minum teknologi yang dah sebut tadi tu tuan-tuan. Ini air RO tuan tengok. Tak mampu nak singkirkan toksik. Ini air mineral semula jadi. Yang ini tuan-tuan teknologi Azelus Pro. Okey? Jom kita tengok tuan-tuan. Apa jadi tuan? Kita rawat semula teknologi RO ni yang bersifat berasid ni dengan menggunakan teknologi Azelus Pro tuan. Nampak tak tuan? Dia jadi akali semula tuan. Tadi dia berasid. So apabila dia menggunakan Azelus Pro, dia jadi akali tuan-tuan. Okey? Yang ini tuan-tuan, dia tak mampu nak buang betadine, nak neutralkan betadine tuan-tuan. Selepas kita rawat dia tuan-tuan, kita guna Azelus Pro, apa kesan dia tuan? Jadi jernih balik semula tuan-tuan. Nampak tak? Dia mampu singkirkan toksik dalam tubuh badan kita. Jom kita tengok pula air mineral semula jadi tuan-tuan. Okey? Yang ini kalau tuan-tuan tengok, dia bersifat mild akali sahaja. Dia bersifat mild akali sahaja. So bila kita campurkan dia tuan, kita rawat dia menggunakan teknologi Azelus Pro ni, apa color dia tuan? Nampak tuan? Dia jadi solid akali tuan-tuan. Dia jadi solid akali. Okey? And then yang ini tuan-tuan, tadi kita test dengan betadine, betul? Dia tak mampu nak singkirkan betadine tuan-tuan, toksik dalam tubuh badan. Jom kita tengok tuan, apa result dia apabila kita rawat dia menggunakan Azelus Pro. Nampak tak tuan-tuan? Dia jadi neutral, dia jadi jernih tuan. Clear.
So maksudnya apa kat sini? Dia boleh singkirkan toksik-toksik dalam badan kita. So terbuktilah tuan-tuan sekarang ni, kalau tuan tengok teknologi ARO, reverse osmosis, air mineral semula jadi, dan juga teknologi Azilus Pro. So tuan-tuan dan puan, yang manakah sepatutnya diri tuan-tuan dan juga keluarga tuan-tuan guna tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan, menggunakan teknologi Azilus Pro ni, hari-hari kita guna teknologi ni tuan-tuan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dia akan rawat, dia akan bersihkan tubuh badan kita. So teknologi inilah yang sepatutnya berada di rumah tuan-tuan. Okey, jumpa lagi.